Selepas anda berjaya mendaftar akaun Aurum LX, langkah seterusnya adalah untuk log masuk ke akaun anda buat kali pertama. Pertama, pergi ke laman web aurumlx.com.my. Kemudian, klik pada butang Sign In. Masukkan alamat email dan password yang telah anda daftarkan. Seterusnya, tekan butang login untuk masuk ke akaun anda. Selepas berjaya log masuk, pastikan anda mengemaskini profil anda dengan klik pada butang Update My Profile. Lengkapkan semua maklumat yang diperlukan, kemudian tekan butang Save untuk menyimpan maklumat tersebut. Selepas itu, anda akan dibawa ke halaman My Account. Seterusnya, pastikan anda juga mengesahkan alamat email anda dengan menyimak email pengesahan yang telah dihantar kepada anda. Proses pengesahan email ini penting untuk memastikan akaun anda selamat serta membolehkan semua fungsi akaun digunakan sepenuhnya. Apabila proses ini selesai, anda akan menerima pemberitahuan bahawa email anda telah berjaya disahkan. Selain itu, pastikan anda melengkapkan maklumat profil sepenuhnya kerana maklumat ini diperlukan untuk proses sellback dan juga withdrawal. Jika profil tidak dikemaskini, proses tersebut tidak dapat dilakukan. Dengan melengkapkan profil anda, semua transaksi di dalam akaun Aurum LX akan menjadi lebih mudah dan lancar.